kita full throttle tuan-tuan kan. Semua yang ada kat dashboard tanggal tuan-tuan. Tanggal. Dia punya apa? Dia punya drawer tanggal, dia punya radio semua tercabut. Dia punya top sangat-sangat kuat. Sebab tu supercharger ni kalau korang dah main, korang tak nak main turbo dah. Jangan main supercharger, nanti tak nak main turbo. Orang cakap supercharger ni tak boleh lawan turbo. Saya cakap belum tentu. Belum tentu. Supercharger ni dia kena letak dekat tempat dia tuan-tuan. Supercharger korang letak dekat time attack, dekat track dekat track dekat litar perlumbaan korang susah nak menang. Sebab dia tak ada macam turbo Bila turbo ni, bila boost masuk, you tak boleh control. Bila keluar exit corner, supercharger tak ada dekat ujung kaki. Korang boleh control macam NA. Lepas tu dia keluar tak ada lag. Dia memang cepat. Ada satu pertandingan saya pernah ikut dulu 10 tahun dulu perkembangan dekat Australia Diorang buat kereta-kereta hebat racing diorang berlumba dekat Australia. Tak salah saya Honda menang. Honda menang, dia pakai supercharger. Dia tapau semua yang Evo pakai turbo diorang tapau. Ini pernah berlaku dulu kat Australia lah. Tapi saya tak ingat engine tu apa, tak salah saya B series ke apa, saya tak ingat diorang pakai supercharger. Diorang main dekat litar. Kalau korang jumpa litar-litar, kalau nak main litar, memang supercharger memang paling cepat lah. Paling cepat, senang nak menang lah. Cuma supercharger ni maintenance tinggi tuan-tuan. Yang tu yang tak syok tu. Maintenance tinggi. Kat mana maintenance dia? Kat sini. Supercharger belt ni dia ada bearing. Dia ada bearing dekat sini. So time to time bearing ni kena tukar. Okay. Dekat belakang ni pun dia ada bearing. Yang this one kalau Eaton dia pakai needle bearing kat sini. Di sini dia pakai ball bearing. Time to time kena tukar. Lepas tu dekat sebelah sini ball bearing ni dia ada minyak supercharger yang baunya korang tak sanggup lah, busuk dia yang dia ada masuk kat dalam ni. Dan harga dia kalau botol besar ni harga minyak supercharger tu dekat 2-300. Mahal lah. And then supercharger dia ada maintenance, dia punya supercharger belt. Supercharger belt ni 20,000 kena tukar. 20,000 kena tukar lah. Dia very high maintenance. And then kalau berduit boleh main lah. Dan supercharger mesti ada intercooler. Kita orang ada buat correction supercharger design daripada Sprintec lah.